Kau tengok belakang aku ni, dia macam jabatan kerajaan lah. Tapi ni bukan. Ini adalah satu restoran fusion food yang agak menarik kat Ipoh ni. Jom kita bawa orang tengok dalam ni macam mana. Semua tu tak penting, yang paling penting ni lah. Jom. Kau tengok dengan suasana macam ni, harga lunch set dia tak sampai RM20. Memang cukup balik. Macam contoh nasi aku makan ni, Volcano Seafood Fried Rice. Dia punya gaya, kau tengok di atas dia ada sotong goreng, ada udang goreng dengan isi ikan goreng. Dia ni kau tengok, nampak macam nasi goreng Cina tapi telah dimelayukan. Memang special. Kau nampak dengan balut macam nasi goreng Pattaya tu, dengan tepi dia ni ada sos macam sos Thai. Dia ni rasa dia ala-ala pedas manis. Kau dapat rasa fresh dengan sedap punya nasi pun. Dia seketui-seketui nasi dia tu dengan sotong goreng, semua pelbagai goreng tu memang cukup crunchy, dalam pun dia cukup juicy juga. Okay, jadi orang semua boleh try juga. Selain daripada menu ni, sini total lunch set ada 6 jenis menu pilihan dan juga 4 jenis pilihan air. Contohnya macam korang tengok, ada mi rebus dekat sini dan juga ada asam nyonya pasta kat sini. Dan juga air yang aku minum ni jasmine green tea. Jadi korang siapa yang berdekatan dekat sini nak makan lunch boleh datang cuba kat sini, sebab suasana dia kena pula dengan harga dia macam ni, memang berbalik. Ni pun antara satu menu signature dia orang sini, nasi ayam kaduk. Apa tu kaduk? Daun kaduk. Daun kaduk mula-mula aku tengah fikir benda tu. Okey, dia rupa-rupa dia macam daun sirih, tapi dia bukan daun sirih. Okey, bila kau makan mentah macam dia rasa macam barang angin sikit, tapi bila dia dah masak ni, angin tu dah hilang. Okey, dengan harga dia RM28 kau boleh nampak. Boleh dikatakan special juga, pandai. Pandai sebab apa? Dia menggunakan ayam panggang. Kalau dia guna ayam goreng memang dah fail lah. Okey, ayam panggang dia boleh dapat rasa aroma panggang tu, ada rasa smoky sikit. Lepas tu kat dia punya sambal ni, dia ada rasa pekat punya rasa sambal, tapi dia tak pedas. Itu yang paling penting sekali. Dia sikit light-light je pedas dia. Dengan mendapat rasa di dalam tu ada macam rasa udang kering punya rasa. Lepas tu dia ada rasa macam hijau. Okay, dia fresh. Okay, lagi satu, dia tak terlampau berminyak sangat. Dan juga dia ni lebih kepada masin-masin sikit. Orang gaul makan dengan nasi dengan ayam ni sekali, memang boleh katakan perfect match. Antara satu yang unik juga punya menu. Lagi satu yang paling best apa? Sos dia ni. Sos dia special sebab apa? Dia ada rasa macam tauco, ada rasa macam sos tiram. Lepas tu dia ada rasa macam smoky juga sikit, dan dia ke arah masam. Ni best. Okay, kalau letak dengan sos ni, macam-macam rasa ada dalam mulut. Dia datang sekali juga dengan chicken floss, dengan macam acar buah ni. Ni acar sayur, bukan acar buah. Tengok. Ni pula nama dia Norwegian Salmon, RM42. Tapi banyak-banyak menu aku rasa aku paling suka dia ni. Sebab dia pelik. Macam mana aku nak cakap pelik? Bila kau makan mi dia ni, okey, mi dia ni bukan pasta tau. Dia bukan pasta, dia bukan mi kuning. Tapi dia rasa macam udon mi. Dia kenyal-kenyal sikit, dia tang-tang dalam mulut tu. Tapi dia kecil sikit daripada udon mi. Okey, aku rasa dia ni lagi kenyal daripada udon mi. Lagi satu yang paling special aku cakap, dia sedap sebab apa tau? Dia punya mi ni bila kau makan, rasa udang kering tu, rasa cili tu, kau berat seberat-beratnya. Kau makan, kau rasa, ish, apa benda mi ni, rasa macam tak sedap. Tapi bila kau makan dengan dia punya salmon ni, gabung sekali makan dengan mi tu, benda je lain. Okey, rasa yang berat cili tu, berat udang kering tu dekat mi tu dah hilang. Okey, dia bukan hilang seterusnya, dia bukan hilang terus, tapi dia macam dah gabung dengan salmon tu, makan dalam mulut jadi level ngam-ngam pula. Okey, dia tak terlampau berat dah jadi dia. Okey, perah pula lemon tu, lemon pun jadi light tiba-tiba, tak tahu kenapa. Ini satu menu antara satu menu yang agak pelik juga bagi aku. Bila kau gaulkan makan sekali, dia jadi sedap. Tapi bila kau makan satu, dia jadi tak sedap sebab rasa dia berat sangat. Special menu, rasa kau boleh cuba tengok. Best dia. Unity antara satu restoran yang agak special bagi aku, sebab sini punya vibe memang cukup selesa. Dia vibe ala-ala macam White Castle sikit. Memang cukup bersih, cukup selesa. Sini lagi satu yang paling penting, ada surau untuk muslimin dengan muslimah. Lagi satu toilet pun cukup bersih. Dan macam minuman sini pun ada bermacam-macam. Makanan pun sini ada banyak. Contohnya makanan ada lebih daripada 50 jenis, dan minuman ada lebih daripada 30 jenis pilihan bagi orang pilih kat sini. Macam contohnya Penguin Frosty Fish tadi tu. Special. Katuk dalam tu, dia boleh minum air, dalam ada longan dan juga ada coklat. Penguin tu pun boleh makan juga, memang boleh katakan best. Okay, refreshing dia tu. Dan juga sini, selain daripada dine-in, sini juga boleh buat macam-macam event. Kau nak event hari jadi ke, kau nak event family day ke, kau nak event gathering ke apa, semua pun boleh kat sini. Suasana vibe memang cantik. Waktu operasi sini pukul 12 tengah hari sampai 10 tengah malam, cuti setiap hari Selasa. Kuasa siapa-siapa dia boleh tekan sini, boleh datang cuba tengok. Dia bertapak dekat mana? Dekat Taman Jepun Ipoh ni, ataupun senang sebelah Travel Lounge Hotel. Kalau kamu tak jumpa juga, boleh match je Unity atau BT tolong sampai sini. Fusion food antara yang best juga kat Ipoh. Power 5 kilo ada handai kamu.